Salam Salam, Profesor Dr. Santara Sekar Subramania bercakap daripada negeri Johor. Kita nampak isu DAK, Dara Amoy dan Kelat semakin panas dan apapun motif kita adalah memastikan mereka dalam keadaan selamat sejahtera dan dikembalikan ke tanah air kerana ia adalah khazanah negara dan kita pastikan mereka kembali semula apapun mengikut Akta 686 perdagangan hidupan liar yang terancam. Gajah adalah binatang yang dilindungi sepenuhnya dalam Appendix 1, maka ia menyatakan tidak boleh diperdagangkan ataupun dijual, dikomersialkan ataupun dimiliki oleh sesiapa pun. Jadi kita kena pastikan bagaimana bisnes ataupun konservasi yang telah diamalkan oleh beberapa jabatan ataupun badan dari negeri Perak, Jabatan Persekutuan dan juga kementerian yang terlibat sama, termasuk juga Majlis Perbandaran Taiping. Jadi isu ini adalah isu yang agak serius. Jika berlaku B2B, maka ia adalah salah dan tidak boleh dijalankan terhadap spesies yang dilindungi sepenuhnya kerana ia adalah spesies terancam dan kita perlu miliki pembiakan konservasi perlu berlaku di dalam negara kerana ia lebih aman dan sejahtera mengikut adaptasi acuannya tersendiri di Malaysia. Baik, mengikut Akta 716 pula, iaitu Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 dan juga telah dipinda Akta 716 yang terkini, mana-mana pihak yang melanggar, tidak mempunyai lesen, permit atau pandai-pandai membuat perniagaan ataupun pemindaan, pengijaraan, pembelaan, memelihara hidupan liar tanpa permit dan lesen, mereka boleh didakwa Tidak kira sesiapa saja. Ingat, akta ini adalah untuk semua walaupun di peringkat atas ataupun di peringkat bawahan. Walaupun motif anda adalah untuk pembiakan, maka buktikan di mana konservasi itu berlaku dengan cemerlang, di mana kawasan yang telah dihantar merupakan kawasan yang telah diadaptasi mengikut spesifik yang sebenar, habitat sebenar gajah tersebut. Bukan gajah saja, apa saja hidupan, dan ini kita baru nampak gajah Kita tidak tahu banyak lagi binatang ataupun spesies flora dan fauna yang lain telah dibawa keluar dan telah diedarkan ke tempat-tempat yang tidak bersesuaian. Namun DAK ni adalah penyelamat untuk binatang lain. Kita sama-sama bersuara pastikan DAK dikembalikan kerana konservasi tidak berlangsung dengan baik